Abang, apa kelebihan kus Al-Hindi ni? Okey, jom kita cerita apa kelebihan kus Al-Hindi ni. Yang pertama, kus Al-Hindi ni dia bagus untuk melegakan batuk. Ini bagi yang dah 2 minggu, dah 3 minggu lebih yang tak hilang-hilang batuk tu. Yang kedua, dia bagus untuk mencairkan kahak. Sesiapa yang ada kahak yang pekat macam gam tu memang sangat sesuai untuk amalkan. Kus Al-Hindi ni bagus untuk cairkan lendir-lendir yang ada dalam saluran pernafasan kita. Yang ketiga, dia bagus untuk orang yang ada asma. Asma ni terjadi sebab berlakunya inflamasi dalam paru-paru dan saluran pernafasan kita. Jadi, dia bantu mengurangkan inflamasi tersebut. Yang keempat, untuk orang yang selalu tak cukup nafas. Yang dada selalu rasa sempit tu, nak bernafas pun rasa macam tak puas. Boleh juga amalkan kus Al-Hindi ni. Yang kelima, bagus untuk orang yang ada resdung, yang selalu gatal hidung dan muka, lagi-lagi bila ada habuk ataupun lepas makan seafood. Dia sebab dekat saluran pernafasan kita ni ada bakteria dan juga virus. Kus Al-Hindi ni bersifat antivirus, jadi dia memang sesuai untuk amalkan. Okey, so sesiapa yang ada masalah yang saya sebut tadi boleh cuba ikhtiar. Harga tengah murah sangat-sangat. Jangan lupa untuk dapatkan.